Ustaz akan bagi satu ilmu yang belum pernah Ustaz keluarkan, iaitu ada ilmu daripada amalan 1000 pasukan langit. 1000 pasukan langit. Ingat, bila sebut langit ni, malaikat lah tuan semua. 1000 pasukan langit. Ni bukan guru beritahu, bila kita amal tak lama tuan semua, amal hanya 7 hari je. Tuan amal 7 hari, insya-Allah tuan semua dalam masa tempoh 7 hari, tuan akan mendapat bantuan daripada 1000 pasukan langit. 1000 pasukan langit ni, bila tuan bayangkan, tak usah kata 1000 tuan semua, satu pasukan, satu orang, satu malaikat saja cukup untuk menjaga kita semua, untuk menjaga kita, kalau jaga kita lah tuan semua, insya-Allah segala musibah-musibah tidak akan berlaku ke atas diri kita. Apatah lagi kalau 1000 pasukan langit. Kita tengok tuan semua berlaku peperangan kita yang tunjukkan kehebatan orang Islam. Di mana ada satu tentera tu, dia duduk sebelah dinding tapi peluru datang ke belakang. Orang tembak, musuh tembak daripada belakang, tak kena pada sebab. Itu daripada mana? Itulah dia panggil bantuan daripada langit. Kita tengok satu orang tu dia berjalan. Dia jalan, orang tembak, musuh tembak dan tuan semua, musuh tembak tak kena langsung. Padahal peluru tu beratus datang pada dia tapi tak kena. Semua kena jatuh ke atas tanah dari tuan-tuan semua. Nak beritahu inilah bantuan daripada langit. Nah, ini amalan Ustaz akan bagi kepada semua hanya mengamalkan 7 hari saja. InsyaAllah tuan akan dapat bantuan daripada 1000 pasukan langit insyaAllah. Jadi kalau anda inginkan amalan ni, maka memang amalan ni hebat tuan semua, yang mana akan melindungkan tuan daripada setakat zahir saja, bahkan serangan-serangan batin, orang nak santau, orang nak santet, orang nak teluh-tenung apa semua, insya-Allah anda tidak akan berlaku ke atas diri anda. InsyaAllah, kalau boleh, jom kita jumpa pada hari Sabtu ni untuk amalan 1000 pasukan langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.